Okay, so sekarang nak cerita pasal login. Login ni dalam setting, dalam software ni print SP dekat bahagian setting. So dekat belah sini loading. Okay, so loading ni bila kita tekan automatic kita punya pump akan jalan straight je. Dia akan berterusan jalan. So contoh bila saya tekan, pump kita akan terus jalan je. Dia akan jalan je. So apa yang dia buat adalah dia akan pump semua. So cara dia, so dia akan pause. So kegunaan dia, kebiasaan waktu kita install printhead. So bila kita install printhead, dalam printhead kita ni kosong, tak ada apa-apa ink. So dah akan ada bubble. Ataupun sama juga kalau macam mesin tu, kadang-kadang dekat dalam kita punya ink system kita, dekat ink flow system kita ada bubble, ada udara dalam tu. So kita nak buangkan udara tu, so kegunaan dia adalah pada loading. Okay, tapi loading ni kena ingat tak disuggestkan guna terlampau lama. Sebabnya dia akan force pump. So dia pula boleh juga kita boleh check, kita boleh guna untuk check kita punya capping alignment, kita punya punya impact. So kita boleh tahu kat sini ada isu ke tak. Sebabnya bila kita tekan login, in mesti keluar. Ke dia. Kalau kita tekan login, dia tak keluar, maksudnya ada something wrong lah dekat kita punya section ni kan. So dekat kita punya full system apa semua, dekat belah-belah atas ni confirm ada isu. So kena troubleshoot dekat belah atas ni. Kalau dia keluar bawah, cantik flow dia apa semua laju, maksudnya kita punya inflow sistem kita okey. So contoh dia macam ni. Ni bila kita tengok, okey. So bila kita tengok sini, dia mengalir. Kalau boleh nampak dia mengalir. Dia mengalir macam ada jun. Nampak? So ni saya stop. Bila saya stop, dia terus tak ada mengalir. Dia tak ada mengalir. So ini maksudnya ink sistem kita betul. So ink sistem kita betul. Dan biasanya lepas login, dalam ni akan bertakung. Dia akan bertakung sebab dia force, dia tarik one way je. So dia tarik one way. Dia beza dengan cleaning. Kalau cleaning pula, betul macam saya clean. Okay, kalau clean dia akan tarik pump 2 kali. So ni dia akan tarik ink. Okay, dia akan tarik ink, lepas tu dia akan bergerak. Lepas tu yang bertakun-takun dalam tu, dia akan sedut lagi. So yang akan keluar, dia akan sedut, lepas tu dia akan wipe surface printhead. Baru dia punya capping tu dia tak bertakung. So ni perbezaan loading dengan cleaning lah.